Untuk reset menu ada, tekan info lama-lama. Okay, dah akan keluar ni. So kat button bawah ni, tekan atas atau bawah, dia akan pergi kat situ lah, maintenance. Lepas tu pergi dekat set ni, maintenance, masuk. Kat situ dah akan keluar ni lah, engine oil change. Lepas tu pening tengok macam ni kan. Apalah, layan lah. Lepas tu, oh wah Akbar. Okay, lepas tu tekan set ni, engine oil. Lepas tu pergilah notification. Kita boleh adjust start. So tadi kita dah buat, dan kita buat date kat sini 30 Disember 2026 next kan. Notification date. So kita buat lah ni 30. Alamak. Okay, nak select tu kita tolak naik atas macam ni lah. Lepas tu boleh adjust hari. Belah 17 kat atas lah. Ni, yang ni 9 low. Okay, lepas tu tekan balik ni. Pening lah korang tengok macam ni kan. Memang pening ni dengan lampu tak ada. Bateri dah nak habis. Tenang sikit. Okay, ni kan. Dah pada dah ada macam tu, tolak naik atas atau bawah. Okay, ke bawah macam tu. Okay, sini pula tekan set. Okay, 12. Alamak, terlebih. Okay, 12. Dah tekan naik atas balik. Sian lah korang. Okay, 26. Lepas tu mana tu reminding tu 30,000. Dah tukar reminding tu. Okay, so reminding tekan macam tu 10,000 lah balik kan. Kita nak buat 10,000. 4,000 ada, 5,000 boleh pilih, 6,000, 7,000, 8,000. Kita buat 8,000 walaupun dekat sini 10,000. Boleh ke? Supaya alert sikit lah. Baru dia cakap, dah sampai. Tapi ada lagi 2,000. Tak ada terlajak sangat. Tapi kita tahu. Okay, lepas tu alamak. Okay, lepas tu dah ni atas bawah nak adjust. Tu tekan set. And then set. Setting complete. Outfitter pun sama. Sebab ni jadi macam ni kan. Ada setengah orang jenis tukar outfitter 5,000 ataupun tukar minyak 5,000, outfitter 10,000. Buat apa macam tu kan. Tukar je lah, nanti rosak nanti kan. 12. Alamak. Allah Akbar. Tangan dengan otak tak selari ya. Okay, and then transition. Okay, 10,000, 8,000 juga. Okay, set. Kalau set dengan update ada beza ke? Setting complete. Okay, settle.